Lanjut part 3. Lepas dia dah siap formwork untuk buat tapak simen pondok, kita orang terus pergi ke kebun untuk ambil bahan kayu papan yang masih elok untuk jadikan formwork. Tapi disebabkan jarak kebun kami dengan pondok baru ni jauh dan perlu melalui jalan besar, kami pun menaiki 4x4 pakcik saya. Dalam perjalanan ke kebun, kami perlu memasuki kawasan kampung dengan melintasi sungai dulu. Oleh kerana ini adalah kampung asal kami, jalannya juga agak sempit. Jadi, kami perlu perlahan dan berhati-hati ketika melalui jalan kampung ni. Kami memasuki sampai ke hujung kampung dan perlu melalui jalan berbatu untuk ke kebun. Sampai di rumah kebun, penampakan rumah kayu lama kami pun sudah kelihatan. Ini ialah rumah kebun yang pakcik saya bina sudah hampir 20 tahun yang lalu. Nak dijadikan cerita pasal rumah ni, meskipun sudah uzur, tapi dia menyimpan banyak kenangan masa lalu kami di sini. Lebih-lebih lagi mendiang atuk saya juga pernah tinggal di sini sebelum dia sakit dan meninggal. Jalan menuju ke sini dulu pun sangat susah sebab kami perlu berjalan kaki dari jalan besar yang melintasi sungai dan mengambil masa sekitar setengah jam untuk sampai. Sekarang lebih mudah sebab dah ada jalan yang boleh diakses menggunakan kenderaan sampai ke sini. Lanjut ke urusan kayu papan yang kami nak ambil tadi. Sebelum diangkat ke dalam kenderaan, kami pilih-pilih dulu kayu papan yang masih bagus dan boleh diguna untuk kerja-kerja simen nanti. Lepas pilih kayu yang masih bagus, kami pun angkat ke dalam 4x4 pakcik saya dan kami ikat supaya tak jatuh atas jalan raya nanti masa bergerak pulang nanti.